DAP menegaskan bahawa sebarang tindakan solidariti terhadap aktivis Arun Doraisamy tidak mewakili pendirian parti itu. Penegasan tersebut dibuat oleh 4 ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP, iaitu Sheikh Umar Bagharib Ali, Yang Syafura Othman, Ahli Parlimen Bentong, Shah Rezan Johan, Ahli Parlimen Bangi dan Ahli Parlimen Bukit Bendera, Sherlina Abdul Rashid. Ia susulan polemik yang timbul berhubung kehadiran Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran bertemu individu itu pada Selasa. Kami juga ingin mengesahkan bahawa tiada sebarang keputusan parti untuk menyatakan sebarang kecenderungan terhadap isu ini. Justeru, apa juga tindakan solidariti terhadap Arun Doraisamy tidak mewakili pendirian DAP, kata mereka dalam satu kenyataan bersama pada Rabu. Sebelum ini, Arun dilihat ditemani Kulasegaran dan barisan peguamnya tiba di mahkamah bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan berkaitan sebuah video di aplikasi WhatsApp.